Pada tanggal 9 Mei 2013, lahirlah seorang putera, anak ketiga daripada 5 beradik, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Benarlah kata pujangga, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, jatuh ke tanah menjadi pohonan rendang. Beliau peramah, murah senyuman, namun tegas dan tidak mudah ditindas, serta memiliki bakat kepimpinan. Sentiasa ringan tulang membantu guru dan fokus dalam pembelajaran. Beliau telah dinobatkan sebagai Duta Sahsiah, perkasakan pembentukan karakter karamah insaniah peringkat sekolah 2024. Kecemerlangan akademiknya konsisten sejak prasekolah dan memuncak apabila meraih tempat pertama keseluruhan tahun 6 dalam peperiksaan UASA baru-baru ini. Beliau menyimpan impian besar untuk menjadi ustaz yang komited, berguna di dunia dan akhirat. Beliau aktif dalam ko-akademik dan ko-kurikulum. Pernah menjadi naib Johan individu dan Johan berkumpulan pertandingan aritmetik mental peringkat negeri. Beliau turut merangkul Silver Award dalam Kangaroo Math Competition, Honorable Mention, Benjamin Level, peringkat kebangsaan. Beliau juga menyertai Smart English Piala Yayasan Diraja Sultan Mizan peringkat daerah. Dari segi ko-kurikulum, beliau mengikuti perkemahan Maya VCAM 3.0 peringkat kebangsaan 2023 serta meraih tempat kelima Kuis Benue Malaysia sempena Virtual Green Nature Camp 1.0. Beliau mempunyai kepimpinan istimewa sebagai ketua pengawas, pengerusi Kelab Doktor Muda dan pernah bertugas dalam Kembara Sihat Sejahtera Hepili bersama Didi and Friends peringkat zon Pantai Timur pada tahun ini. Beliau rajin, tekun, amanah serta sangat menghormati guru dan rakan-rakan, menjadikan beliau layak untuk anugerah ini. Dengan ini, Irfan Zulhafi, putra kepada Dr. Zulfazli bin Mohd Zulkifli dan Puan Muhafizah binti Jusoh, dinobatkan sebagai tokoh murid keseluruhan kategori lelaki. Tahun 2025, tahniah diucapkan